Kalau korang sedang mencari MPV yang cantik, yang bagi saya okey lah kan, kalau nak compare dengan MPV lain seperti Velfire ke, Alphard ke. Sebab apa? Sebab yang tu bulanan mungkin 1,600 ke atas. Tapi kalau korang cari bulanan lebih kurang 1,200 ke bawah, anda boleh tengok kereta kat belakang saya ni. Ini adalah Nissan Serena. Nissan Serena 2.0 premium spec tahun 2022. Tahun pun dapat tahun baru. Kalau Velfire 1,500 ke atas, 1,600 ke atas, mungkin tahun 2017, tahun 2018, tapi ini dapat tahun 2022 kan. Bagi saya Nissan Serena ni ada peminat dia sendiri, kan. Sebab dalaman dia memang bagi saya cukup untuk anda yang pentingkan keselesaan untuk family. Tengok dalaman dia, infotainment, design dashboard dia pun bagi saya dah cukup cantik dah. Okay? Dia sama juga macam kereta-kereta lain, Estima apa semua, dia ada ruang kat tengah ni. Selesa lah, boleh lah anak berjalan kan. Tapi jangan biasakan bagi anak berjalan masa pemanduan bahaya. So dia datang dengan 2 power door tau. Dia datang dengan 2 power door, tak payah nak susah-susah nak tarik, tolak, tarik tak perlu. So bahagian tengah ni dia datang dengan captain seat, bahagian belakang pun dia ada seat, cuma tu kita dah buka lah supaya kita nak tunjuk ke anda bagaimana kalau kata kita buka seat dia punya ruang macam mana. Jom saya tunjuk daripada bahagian belakang. Okey, jom kita tengok daripada bahagian belakang. Seat belakang ni kalau kita buka dia memang luas lah, memang luas. Nak letak barang ke, nak bawa barang ke sangat-sangat senang sebab dia punya space dari bawah ke atas ni tinggi. So kita nak bawa peti ais ke, insya-Allah muat, kena buka juga yang tu. Kalau nak bawa barang-barang lain tu senang sangat bang, senang sangat. So kalau berminat Roger kita, yang ni tahun baru, kita ada juga tahun 2019 pun ada. Kalau kata bajet 900 lebih tu tahun 2019 pun kita ada. Okey, kalau berminat Roger saya. Bye bye. Assalamualaikum.